Saidina Abu Bakar Siddiq ni, Saidina Abu Bakar tak tahu pun yang Nabi akan pilih dia untuk ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Saidina Abu Bakar tak tahu pun. Dia pun tak sure. Tapi Saidina Abu Bakar dah buat preparation dari segi preparation dari segi kenderaan, tunggangan, dah ready. Padahal tak tahu pun lagi dapat pilih ke tak. Tapi dia yakin dengan doa dia. Dia yakin Allah pilih aku ya Allah. Kau pilih aku ya Allah. Dan akhirnya bila Nabi kata, wahai Abu Bakar, ikut untuk aku pergi hijrah dan kita pergi berdua. Seronok Saidina Abu Bakar. Kerana dia yakin dia akan dapat doa tu. So kemakbulan doa kita, dia bergantung kepada keyakinan doa kita. So kalau tak yakin, dia tak jadi lah. Sebab kita ragu-ragu dengan Allah, agak-agak Allah bagi ke orang dosa banyak, dosa maksiat macam aku ni, Tuhan bagi ke? Dan dia akan mencabut makbulnya doa kita tu. So make sure hari ni kita doa seakan-akan kita dah dapat dah doa tu. Doa tu maksud kita prepare diri kita ni untuk dapat doa tersebut. So cuba tengok doa-doa yang kita minta tu, kan, apa yang kita minta dekat Allah tu, kita dah buat preparation tak untuk doa tersebut.